90% bisnes hanya buat marketing yang sama sahaja setiap bulan tetapi mengharapkan hasil yang berbeza. Yes, bisnes anda mungkin akan grow tetapi most likely dia akan plateau ataupun stuck dekat satu tempat. Dan in case kalau anda wondering why, kenapa bisnes anda sedang stuck sekarang ni, dan kalau kita tak buat apa-apa, dia akan jatuh. Jadi, punca utama kenapa dia sedang stuck adalah sebab anda hanya baru buat satu layer of marketing campaigns. Di mana anda on the right track sekarang ni. Sebabkan anda dah buat marketing, anda dah dapat sale, anda mungkin dah ada beberapa orang team. Tetapi masih figuring out macam mana nak keluar, nak jump daripada tempat yang anda dah start lama. Seperti apa yang saya cakap tadi, anda baru di layer pertama. Anda sedang buat benda betul, tetapi itu adalah layer pertama. Kita kena integrate marketing ini kepada layer kedua, layer ketiga dan layer keempat. 90% bisnes memang buat layer pertama. Sebab itu apa yang commonly orang dekat luar sana buat. Tetapi saya boleh kata less than 20% buat yang layer yang kedua. Okay, lesser than that buat layer ketiga, dan top 1% buat layer sampai layer yang keempat. Saya tak nak cerita panjang tentang layer 3, layer 4. Cukup sekarang ni anda dah ada di layer 1, iaitu kemungkinan anda buat iklan berbayar, anda buat konten social media yang organik, anda buat FYP, anda blast database marketing, anda hire influencer untuk review. So itulah contoh-contoh layer pertama. Jadi saya nak menjemput anda untuk explore layer kedua itu apa, macam mana nak buat, dan saya siap bagi framework step by step macam mana anda boleh follow, and then saya bagi juga action plan yang anda boleh ikut dan buat bersama tim. Anda dapat lifetime update, anda dapat lifetime access. Ketika video ni direkodkan, saya baru je update course tersebut. So insyaAllah lepas ni akan ada update dan upgrade lagi. Dan semua update dan upgrade itu anda bakal dapat secara percuma. Dan lagi best, buat masa ni saya sedang berikan satu bonus yang sangat special dan juga limited, iaitu satu sesi one-on-one personal private session bersama dengan saya secara Zoom, di mana di dalam sesi itu saya akan bantu anda lebih lagi macam mana anda nak dapatkan the best out of this course. And then jika anda nak tanya apa-apa soalan marketing secara general, silakan. Saya memang serius nak bantu anda keluar daripada masalah stuck dalam bisnes sekarang ini dan jump to the next level. Alright, so jumpa anda dalam membership area. Assalamualaikum dan salam sejahtera.